Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sarina Sari, wartawan cilik TVBS Serbakti akan mengupas satu topik menarik pada hari ini, iaitu bahan digital memperkasa pendidikan negara. Dengan dunia semakin maju dalam teknologi, penggunaan bahan digital semakin penting dalam sistem pembelajaran kita. Jadi, mari kita lihat bagaimana penggunaan bahan digital mampu membantu sistem pendidikan di negara kita. Bahan digital merangkumi pelbagai sumber seperti e-buku, video pembelajaran, aplikasi pendidikan serta platform pembelajaran dalam talian. Dengan adanya bahan digital ini, pelajar boleh belajar pada bila masa dan di mana sahaja. Antara kelebihan bahan digital ialah akses yang mudah. Pelajar boleh mengulang kaji pelajaran hanya dengan satu klik. Pembelajaran interaktif, animasi, kuis dan video menjadikan pembelajaran lebih menarik. Menjimatkan kos. Pelajar tidak perlu membeli buku rujukan atau buku teks yang mahal. Peluang pendidikan yang luas. Boleh belajar dari guru dan pakar di seluruh dunia. Namun, penggunaan bahan digital juga ada cabarannya, seperti tidak semua pelajar mempunyai akses kepada internet yang stabil. Ketagihan gadget boleh mengganggu fokus dalam pembelajaran. Kurangnya kemahiran teknologi dalam kalangan sesetengah guru dan pelajar. Pada pendapat saya, penggunaan teknologi ini memudahkan pembelajaran saya. Pencarian maklumat dapat dicari dengan lebih mudah dan penggunaan visual dan muzik dapat menarik minat dan menambah pemahaman saya dalam setiap subjek yang dipelajari. Hai, bagi pendapat saya, kebaikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran adalah kita dapat meningkatkan pemahaman konsep kepada pelajar. Seperti yang anda lihat, kita dapat berikan video, animasi dan juga simulasi kepada pelajar untuk mereka tingkatkan kefahaman. Kerajaan telah mengambil pelbagai inisiatif seperti menyediakan peranti kepada pelajar yang memerlukan, membangun platform pembelajaran seperti Delima serta memperkukuhkan rangkaian internet di luar bandar. Kesimpulannya, bahan digital mempunyai potensi yang besar dalam memperkasakan pendidikan negara. Walaupun terdapat cabaran, usaha semua pihak sangat penting untuk memastikan bahan digital dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Semoga pendidikan negara terus maju seiring dengan perkembangan zaman. Sekian saja daripada saya, Sarina Sari, wartawan cilik TVBS Serbakti. Terima kasih.